Buah catur tinggal king lawan king, boleh ke sesiapa menang? Jawapannya tidak. Keputusan perlawanan automatik menjadi seri. Insufficient material adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi seri secara automatik apabila buah yang tinggal di atas papan catur tidak mencukupi untuk melakukan checkmate. Ini bermakna pemain tidak boleh mematikan king pihak lawan di antara satu sama lain dan perlawanan ini berakhir dengan keputusan seri. Contoh-contoh insufficient material adalah king lawan king, kemudian bishop lawan king, kemudian knight lawan king. Mana boleh satu knight checkmate king? Tak boleh. Satu knight checkmate tak boleh sebab cubalah buat. Tak boleh, tak boleh Jadi ketiga-tiga situasi ini akan berakhir dengan keputusan seri kerana tiada buah lain yang mampu membantu untuk melakukan checkmate. Mengapa dalam keadaan-keadaan ini tidak boleh checkmate? Buah catur yang tinggal tidak cukup kuat untuk memerangkap king pihak lawan. Contoh kat sini, terdapati bishop putih ni berada di petak putih dan sekarang ni kalau dikatakan dia check je bishop D5, king pergi ke warna petak yang berlainan dengan bishop, apa lagi boleh buat? Kata kalau bishop E6, king E8 balik dan begitulah seterusnya. Jadi situasi ini kalau ada bishop, contohnya satu lagi bishop, yang tu cerita lain lah. Kat sini kita boleh melakukan checkmate sebagai contoh kat sini. Tapi sekarang ni dalam situasi ini tiada buah yang mencukupi untuk melakukan checkmate. Jadi posisi ini adalah seri dengan insufficient material. Baik, seterusnya dalam posisi macam ni, knight ni dia cara pergerakan dia bentuk L ataupun L shape dan dia tidak mampu memerangkap king pihak lawan secara bersendirian. Contoh macam ni, check kan, check. Akhirnya kedudukan ini tetap menjadi seri. Tanpa buah lain yang lebih kuat seperti queen ataupun rook, checkmate memang mustahil untuk dilakukan. Okay, katakan kita buang buah knight sekalipun, contoh dengan king lawan king, dah tentulah apatah lagi kan. Memang draw lah. Masing-masing tidak mampu menyerang antara satu sama yang lain. Kesimpulannya, insufficient material ini adalah situasi di mana permainan berakhir dengan keputusan seri kerana tiada buah yang mencukupi untuk melakukan checkmate. Seri bukan bermaksud kalah tetapi sekurang-kurangnya tiada yang tewas. Jadi teruskan berlatih dan belajar lagi. Jangan lupa follow untuk lebih tips dan info menarik mengenai sukan catur. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.